Hak mana ada anak masa kecil lagi tu, hargailah mereka sebaik-baiknya. Bagi mak ayah, jagalah baik-baik anak-anak tu. Gaduh macam mana sekalipun, bila anak-anak tu dah ada, ingat anak-anak tu adalah amanah dan ikatan kasih sayang buat mak ayah. Tapi bagi mak ayah yang dah berpisah, janganlah bergaduh lama sangat. Itu antara hampa dua je. Tapi bila ada anak, tolonglah berbaik-baik, buat macam kawan. Jangan buat macam tu lah, okey? Buat macam kawan. Jangan bermusuhan. Sebab dah ada anak, tolonglah. Sebab benda ni banyaklah separati di luar sana. Bila bergaduh je, hai bye-bye. Lepas tu anak-anak tukar tak kanting. Kita tak mahu lagu tu. Please, tolong jaga anak-anak sebaik-baiknya. Sebab tanpa hampa dua, anak-anak tak ada. Okay, take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and bye-bye.